Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aminah, pengacara Cairo TV. Seperti yang anda sedia maklum, setiap tahun sekolah akan mengadakan aktiviti Merentah Desa. Pada hari ini, bertarikh 28 Februari 2025 pada hari Jumaat, sekolah kami telah mengadakan aktiviti Merentah Desa bagi tahun ini. Semua pelajar nampak sangat ceria dan teruja untuk menyertai aktiviti ini. Tambahan pula, sesi persekolahan baru saja bermula, sedikit sebanyak menambahkan semangat yang berkobar-kobar dalam diri para pelajar. Saya juga sama-sama semangat untuk menyertai aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini. Bagi butiran yang lebih lanjut, saya serahkan kepada wartawan Cairo TV, Hafizatul. Terima kasih Aminah. Kini saya bersama Sir Azman bin Abdul Aziz atau Noh, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cikgu, boleh tak kongsikan perasaan cikgu sepanjang program Merentas Desa pada hari ini, memandangkan ini adalah pengalaman pertama cikgu di sini? Terima kasih atas soalan tersebut. Saya merasakan sungguh bersyukur dapat menyaksikan sebuah kejohanan Merentas Desa yang penuh dengan warna-warni, penuh dengan semangat juang dalam kalangan murid-murid. Bahkan guru-gurunya pun kelihatan sangat bertenaga untuk memastikan setiap murid, setiap atlet yang mewakili rumah masing-masing berada dalam keadaan yang optimum bagi memastikan setiap rumah itu dapat mengejar kejuaraan dengan potensi masing-masing. Dan kalau kita lihat suasana sekolah penuh dengan hiasan-hiasan paraphernalia yang berkaitan dengan kejohanan Merentas Desa, tentunya telah memberikan semangat kepada murid-murid, dan keceriaan guru-guru menambahkan lagi suasana persaingan yang sihat dalam kalangan warga SMK Kayu Air Pasong. Dan saya rasa sungguh teruja untuk menyaksikan bagaimana kejohanan ini akan ditamatkan, siapakah pemenangnya, siapakah atlet-atlet yang muncul juara. Dan saya yakin dengan semangat juang dalam penuh muhibah dan penuh berhemah tinggi ini akan menghasilkan murid-murid yang berhemah tinggi, yang bersemangat juang dan cemerlang dalam dalam segenap segi kejayaan dalam pendidikan mereka, insya-Allah, saya yakin. Tahniah. Seterusnya, pasukan terbaik tempat kedua dengan mata 340. Tanya diucapkan kepada rumah Vinika. Seterusnya, untuk juara keseluruhan. Tanya diucapkan dengan mata. Tahniah kerana telah berjaya mendapat pingat dalam kejohanan Merentas Desa tahun ini. Boleh kongsikan perasaan selepas memenangi pingat? Saya rasa bangga sebab dapat banggakan nama rumah sekolah saya, cikgu-cikgu saya, dan saya harap momentum ni dapat saya maintain sampai ke olahraga nanti. Itu sahaja daripada saya, Hafizatul, wartawan Cairo TV. Alhamdulillah, acara kita pada hari ini berjalan dengan sangat lancar. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan aktiviti pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang mendapat tempat dan juga yang menyumbangkan mata kepada rumah sukan masing-masing. Semoga aktiviti Merentas Desa ini memberikan lebih banyak dorongan kepada murid-murid untuk aktif dalam bidang sukan. Sekian sahaja daripada saya. Mari kita bersama melangkah ke cemerlangan.